kita dapat terus menggembira perpaduan dan juga persatuan di dalam rakyat, supaya pada akhirnya kita dapat menjamin kesejahteraan hidup masyarakat yang akan membantu kita untuk meningkatkan dan mengangkat martabat rakyat dan juga kawasan ini. Sebab itu saya nak ajak semua yang ada di sini untuk bersama-sama dengan saya dengan gagasan Gombak Setia Rumah Kita. Kerana kita sehari ini di Gombak Setia ini, di Pilihan Batu Kiri, kita bersama-sama di dalam sebuah keluarga. Dan keluarga besar kita di Gombak ini tinggal di dalam sebuah rumah. Sama ada tadi abang cakap juga. Dulu aku tadi dengar dia cakap kepala tengok tadi sekali ulang balik. Untuk memastikan yang kita dapat mencapai matlamat dalam kehidupan masyarakat kita dan ia akan direalisasikan dengan sebab sudah terbuka sama ada keluarga, sama ada kehidupan masyarakat. Pasti di kalangan kita ini ada perbezaan-perbezaan yang mungkin juga ada perbezaan konflik, ada perbezaan agama, perbezaan kaum dan sebagainya. Tetapi pada masa ini kita tidak perlu mengucapkan untuk sama ada nak mempertahankan, nak perbaiki ataupun nak memperkukuhkan perbezaan yang ada di kalangan kita. Tetapi sebaliknya saat ini untuk kita mempertahankan dan meningkatkan mutu dan kualiti kehidupan di dalam rumah kita Gombak Setia. Sebab itu saya ingin mengajak semua supaya kita dapat bersama-sama dengan satu bagi memastikan kehidupan masyarakat kita dapat kita teruskan dengan baik. Dan untuk itu marilah kita sama-sama menggembira kekuatan dan tenaga kita untuk kita melakukan suatu perubahan yang besar.